Akhirnya jambang tumbuh selepas 4 bulan. Daripada tak ada jambang langsung, keturunan aku memang tak ada jambang. Jadi macam ni. Ini pun dah kali keempat aku trim tau. Setiap bulan aku akan trim. Aku hanya menggunakan ini saja. So kalau korang nak cuba, pastikan korang beli yang original. Sebab dekat market, dekat online shop, dah banyak jual yang palsu, yang tiruan. So kalau nak original, korang beli dalam beg kuning. Daripada authorized seller, seller yang dipercayai. Seller ni hampir setiap malam buat live, tunjuk satu persatu macam mana cara gunakan promosi. So jangan risau, dalam beg kuning ni original walaupun harganya sedikit keras. So aku tunjukkan dengan korang cara penggunaan yang betul. Bila korang beli satu botol ni, korang akan dapat pipet sekali. Pipet ni dah ada ukuran 1 ml. So korang cuma perlu gunakan 1 ml saja setiap kali, sehari 2 kali. Cara gunakan, sebelum korang buka, korang kena kocakkan dulu. Bagi sebati LCLT dengan Minox ni. Lepas tu korang buka, masuk